haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muka surat berapa sambung? Ya? 9. Kat mana muka 9? Ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalui lelaki akan isterinya atas palunya. Tiada dinyatakan, mudah-mudahan hak betulnya tiada ditanyakan. Buat tanda nombor 1, lepas tu tulis luar. Tulis luar tu mudah-mudahan hak betul ditanyakan. Jangan potong kitab orang. Kita nak potong, kita buat kitab tu, lepas tu potong. Tak? Buat garis bawah. Sebab sini dinyatakan. Hak kita ambil dobit dengan Tok Guru, ditanyakan. Tanda nombor 1 tulis tepi. Maknanya mudah-mudahan hak betul tiada ditanyakan. Ini tiada ditanyakan lelaki pada barang yang memalu ia, ini memukul ia lelaki akan isterinya atas palunya itu. Maksudnya, apabila isteri melakukan kesalahan yang sampai kepada diharuskan pukul, maka suami pun pukul lah. Maka pukulan tersebut tidak akan ditanya pada hari kiamat. Maksudnya Tuhan tak akan tanya, apa yang mu bahang bini mu hari itu? Tak tanya. Pasal apa? Pasal cukup syarat. Sama seperti orang yang berzina di rotan, dihukum jatuh rotan, dijatuhkan hukuman rotan oleh mahkamah, oleh hakim, kerana dia ni masih dara, berzina dengan teruna. Jadi hakim kata 100 rotan lah, sabit belaka dengan saksi dengan apa. Maka hakim ini tidak akan ditanya pada hari kiamat. Dah apa yang membahas 100 rotan? Tak nyanyi ke dia? Tak tanya. Pasal apa? Pasal hak Tuhan benar, dia tak tanya. Dia gitu kan Tuhan suruh kan 100 rotan. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina laki-laki perempuan yang masih teruna dara, bila sabit kesalahan, hendaklah kamu, yakni pemimpin pemerintah umat Islam, mengenakan hukuman pukul 100 pukulan. Jadi Tuhan tak tanya maksudnya, betul kan? Dia panggil memukul orang dengan sebenar. Dia tak dipukul orang tanpa sebenar. Kalau yang tidak dibenarkan syarak, baru Tuhan tanya, apa yang membahang muka dia palbang mata-mata, usung pula lembek-lembek. Tu kan, tu dah sebenar. Tu kena tanya. Gitu juga. Ada pun memukul isteri ni, Tuhan benar. Nampak? Dalam Quran, satu ayat dalam Quran membenarkan pukul isteri. Bukan suruh pukul. Maknanya kalau pukul tak salah. Tak. Tetapi mestilah syaratnya tertib yang nombor 3, pukul isteri ni. Nombor 1, nasihat. Allah kata wallati takhafuna nushuzahunna. Dan isteri-isteri yang kamu rasa jadi derhaka kepada kamu, faizuhunna. Nombor 1. Isteri yang derhaka itu hendaklah kau beri petunjuk ajar kepada mereka. Tunjuk ajar, kabarlah, nasihat, begini. Tak jadi apa kau wahjuruhunna fil madaji'. Nasihat pun lawak balik. Maka janganlah kau tidur bersamanya. Maknanya wahjuruhunna ni kau tinggalkan mereka itu dalam bilik. Kuci, kita duduk luar. Jadi tubik. Itu situ Pasal apa? Derhaka. Dan nasihat tak jadi apa dah.
maka tertib nombor 2, sipang dia gitu, turun dia gitu. Nah, jangan dakwi makan, ubuhlah meh-meh dah. Air-air kena ada. Nah, maksudnya tak usahlah kita bersama dengan dia seperti mana biasa. Malam tidur surat. Nampak? Gitu. Ataupun tidur luar, tidur kat ruang tamu, tak masalah. Biar hidup dalam bilik. Dia kata, apa bang? Dah buat neraka. Saya nak sihat dah. Tak minta maaf kak. Jadi hukuman yang kedua kata Allah dalam Quran, wahjuruhunna fil madaji. Bukan main-main. Nah, tak jadi apa ga wadribuhunna, maka pukullah mereka itu. Yang kedua tak jadi apa? Tinggal buat dalam bilik, kita tidur luar. Kau sedap ni, kita barang bahan nyamuk luar. Faham? Dia grekek duduk dalam. Adang muka dia. Wahjuruhunna wadribuhunna, dan kau pukullah mereka itu. Jadi bila dah cukup syarat, suami pun pukul dah deraka ni. Kata dah pakai tudung nak terbit luar, molek-molek ada. Ni beli kuih dah akan tudung. Nah, nasihat dah tak jadi apa. Tak tidur dah dengan dia sampai 7-8 malam kau tidur surau. Tak ada hal dia. Ni buat keram macam lembu kenyang. Nah, pukul yang terakhir. Tapi pukul lagu mana? Pukul isteri. Nah, bukan siapa patah-patah riak, bukan siapa lebang, bukan siapa luka, bukan siapa cacat. Bukan untuk menyeksa. Nah, muka tak boleh. Kawasan-kawasan yang banyak angin je boleh. Banyak daging. Nah. Atas keting tak boleh. Atas keting, belakang keting, labu betis boleh. Nah, ambil rotang, nyak buat itu sekali atas labu betis. Nah, tak jadi apa gak, tak ada arah kan. Dia batang kita pula. Nah. Jadi bila dia rotang isteri dia pukul isteri dia kerana isteri dia derhaka, maka Tuhan tidak akan balas pukulan tersebut di hari kiamat. Kerana benar pada syarak. Nah, hukuman yang tidak sebenar akan kena balas. Umpamanya dia bahang atas muka. Nabi kata dah jangan bahang muka. Dia tumbuk terus atas dahi. Nah, lekat ni 3 tadi lekat. 5 siap dengan buku 5 waktu beg. Bahang bini. Ataupun sampai pecah hidung, pecah mulut. Kena hak tua sikit ni tapau muka sampai telang gigi pelesu. Nah, mak di hospitalnya cokek. Ada ulih muka. Tempat yang dilarang tak boleh. Jadi kena tanya pula bersalah. Atau gunakan benda yang tak padan patut. Nah, dengan kayu besar-besar tak boleh. Pukul sayang, bukan pukul marah. Pukul sayang. Bukan pukul orang gila. Bukan pukul lembu. Tapi tak ada pukul. Biasanya tak ada pukul. Kita sayang. Tapi ingatlah rapuan, janganlah sampai kena pukul. Rapuan ni tak bodoh. Nah, bila tu lelaki kata, tak usah tebang, dengarlah cakap orang. Nah, dia nak punah mu je. Dia tengok kita molek duduk 2 orang, dia cocok Ya sungguh tu. Dah uti dia. Kalau tidak, takkan bergerak. Tak ada angin, pohon takkan bergerak. Dia pula. Tu lelaki kata, jadilah. Kata dah fitnah orang nak punah kita. Daripada aman-aman jadi bala. Dia cocok lagi. Nampak? Takut tu. Memang sungguh tu. Ada apa-apa lapuk kena putih. Tinju di Mike Tyson. Nyanda di mesenyo. Cerahlah aku, cerahlah. Tu biwah tu. Ingat apa? Sekali kita kata laki kita nampak pesel lain muka, jadi betul masuk lagi dapur apa siusun pinggang makuk apa semua. Larat boleh sakit. Hok menyembah, hok jatuh, hok tanah tu. Nyetang lituk bila. Jangan main. Syaitan kata, lawang ni. Dulu apa muda mulut kan? Cocok ni. Dia kata gini, mu kata gini pula. Ikut syaitan. Ni tumbuk boleh tahan, kena ceria, ada apa-apa selalu. Jangan tak ada apa, ceria dengan lelaki aku belambak orang nak kaku. Belum tentu. Ni malak susah pada hak ada learning. Nikah dengan JKK. Tiada ditanya laki-laki pada barang memalukan isterinya atas palunya. Tetapi kalau tidak sebenar, suami itu bertanggungjawab di hari akhirat. Siapa tubik darah, siapa bekok, siapa pecah kulit-kulit, tu kena seksa.
Kalau tak suruh buat lagu tu. Dan warid yang ini datang daripada Nabi SAW bahawasanya sungguhnya bersabda, "Ya Nabi, aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan." Nabi dipertontonkan ke dalam neraka. Macam kita lah, orang besar-besar dibawa tengok dalam penjara. Dia tak masuk jaga. Dia tengok keluar sel. Dia melawat. Maka Nabi kita ni orang yang paling besar dibawa melawat, diperlihatkan neraka, iaitu penjara yang paling hebat. Nampak neraka? Maka Nabi kata, "Fara'aitu aksara ahliha an-nisa." Bila aku lihat tiba-tiba yang ramai sekali isi neraka orang puan, muslimat ramai. Orang puan ramai masuk neraka. Bukan lelaki dah masuk. Orang puan ramai. Maknanya kalau 8 orang, puan 2 lelaki. Bermula yang demikian itu sebab sedikit taat mereka itu bagi Allah dan Rasulnya. Dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suaminya mereka itu. Tak taat kepada Allah, tak sembahyang. Tak taat Allah dan Rasul. Ni mana agama lah. Tak taat kepada agama. Tak taat kepada perintah syariat. Dan tidak taat pula kepada suami. Orang dulu-dulu dia ajar kalau anak dia nak nikah, jangan lawang suami ibu dah, mek. Dia kata apa tu buat belakalah. Dia pesan gitu benar. Jangan lawang, jangan apa, kalau suami mu dah habis cakap, kemudian habis suami mu cakap baru mu boleh mu bercakap. Suami mu dah makan, mu tak boleh makan. Suami mu sapa di rumah, mu kena tunggu depan pintu. Suami nak pergi kerja, mu kena atas sapa di muka tangga. Pesan orang dulu-dulu. Dan ni pesan dia lain. Ingat tu. Dah pergi rumah laki mu tu khabar lah. Mari ambil mak ni yang pergi makan. Tom yang ke malam-malam. Jangan lupa mak pula. Seminggu 2 kali tu. Masuk atuk laki mu. Suruh beli tu, suruh beli ni. Dia pesan gitu. Orang dulu-dulu. Suruh taat. Dia ni ada taat ke suami. Pakat lawang belaka. Nampak warok apa? Bakal kajibat. Tengok dia dengar bagus belaka di rumah. Undertaker belaka. Lambat soleh tu lelaki yang macam sembah celok gobok. Ludah ada atas muka suami. Ludah tu. Cerita tu ludah kapuh atas muka suami. Suami pun ada apa kesal idea. Boleh pahala banyak suami dia. Suami nak ludah tak berani. Haknya kata, haknya carut, haknya lawang. Dia gini, wak muka masang tu dia kerja. Tak usah kata maki, carut, wak muka masang. Suami kata, balik momok kejap. Ambil pergi, malah. Dia kata. Dia kena ikut. Lagi benda tu tak haram, kena ikut. Dan orang dengar tak buat. Tak usah kata orang tak dengar tu. Dia nak ikut jadi style orang putih ni. Sama-sama laki-laki dan perempuan sama hak dia. Dia tak sama. Lebih laki-laki daripada perempuan. Kalau sama, tidak akan jadi jabat, jadi apa semua. Berjabat dia tak ada. 1 orang, 2 orang sama besar akak ada. Punah jangan jabat tu. Mesti seorang je yang paling besar. Pengarah. Yang lain, penolong pengarah. Timbalang pengarah. Tak ada 2 pengarah. Geng. Dia mesti seri ketua. 2 tu imam, tak boleh jadi. 2 tu pilar, jahanam mikrofon putus 2. Dalam satu-satu masa mesti seorang saja ketua, iaitu suami. Jangan lawang suami kita. Taat. Dia suruh pergi situ pergi. Kita rasa ngatuk mata dah. Yang buat agak nasi goreng lama tak akan si orang lapar perut ni. Suami letih balik malam. Nak beli kedai tengok tutup. Kedai makan sama. Balik dia masuk buat si orang. Tak boleh bangun. Orang tidur dia tak tengok. Tidur mana boleh cakap. Nak kalau tidur. Boleh cakap oleh-oleh dia. Mana tak tidur lah tu. Agak puang kau. Buat pun boleh dosa tak. Pasal dengan mulut. Senyap bangun buat. Ada tidur lah. Baru nak letak belakang. Suami balik petang. Buat ayam. Ada kawan mari. Ajak mama kawan-kawan mari. Apa gitu semua. Dah apa benda jadi bini, jom dia. Bini. Jom apa? Jom joinan. Dia kena taat.
Nabi khabar dah kalau kata ada hajat. Nah, atas belakang pelapik uta sekalipun kena tunang. Atas belakang dulu ini naik uta. Naik uta, lepas tu suami dah naik uta 2 orang laki bini. Setus sikit. Dah, kakak uta berit uta berit Dah, yang tunang hajat yang betul hajat. Dah. Wajib kena tunang. Walaupun atas belakang pelapik uta, maknanya duduk atas pelana. Tak ada orang lah, jangan pasal. Tak boleh kira. Faham? Jimat atas motosikal. Nak depan wala raya. Kata gua mana jadi gitu je kekek. Jangan main. Kena tunang ni tengah padang pasir lah. Kita Nabi kata ni tengah padang pasir, tak ada orang seorang. Kena tunang hajat suami atas uta. Bingung uta. Dah mana di rumah tak tunang. Jaga. Panggil wi dah masuk dalam bilik. Dah awak lipat baju pasrah. Lipat. Itu duduk dalam bilik. Nak panggil. Mek. Ya. Tak imam panggil. Mek. Nak benda. Tanya tu ngasar dah. Yang heran kalau dia cakap dengan adik-adik dia molek. Nak. Mbok cakap dengan lelaki. Nak kenapa? Hari ada duduk kat abang tua-tua galak. Nak tak masuk. Nak buat gua ni nak suruh masuk ni. Dia lewat ke depan muka lipat baju buat dok. Tok lelaki ni tak nak pakai kaisah hang. Buat dok. Tubik kali baju Melayu buat dok juga. Tubik kali baju teluk Belanga dak layang tu. Malah hacul bu mata golek yang cicang untuk lelaki kami lik. Panasang. Nak marah dak orang ni. Jangan panggil pergi selalu. Kalau boleh sekali panggil. Mek, ya. Berlari masuk. Tu panggil isteri solehah. Dah masuk. Suruh ayah mo. Kalau dah nak letak belakang sikit tak boleh buat lagi buat cek. 20 tahun dah kuat air kemu. Tak lagi buat cukup cantik. Keteng masih pokok nyetang ke garang. Kena pergi walaupun atas belakang pelik. Mana kalau zaman dia ni atas hendakat beri. Jangan tunggu lama. Faham? Dah suruh kata dalam rumah. Hajat suami kan. Tujuan pernikahan itu supaya mu jamah aku jamahmu berseronok. Daripada 2 menjadi 3, 3 menjadi 4. Ni kau ramai. Dah ada jamah jadi 3 pun. Dia kira dia itu maknanya hati dia ingin dulu barulah suami boleh pegang dia. Tak betul. Dia suami ni bila-bila masa boleh pegang. Ni ada kat dia malas. Suami dia main pegang dia pegang. Cuik kat tu cuik kat ni. Lebih hanya. Nampak? Sana nak galak aja. Tu lagi bodoh terjun tu. Daripada rumah. Tak boleh. Dia tujuan suami dia boleh pegang. Kat mana-mana switch nak petek kok pandai dia. Yang tak bolehnya ketika uzur. Ketika uzur tak boleh. Tak boleh itu dalam keret dia. Pegang keret boleh. Dan kebanyakannya tabarruj, iaitu berhias mereka apabila menghendaki ia keluar daripada rumah, nescaya memakai ia akan kemegahan kainnya. Ini orang puang. Kini masuk neraka. Pasal apa? Likasrati tabarrujihinna, Nabi kata kerana banyak berhias mereka itu. Dia kata orang puang, Nabi kata bila nak tubik rumah, ambil pakaian yang molek-molek. Betul tak? Duduk di rumah busuk pohon pakaian. Ada kain batik hak 3-10 riyal. Dah meeting. Nak pergi makan puluh, nak pergi kedai, nak pergi berjalan pasal minggu, hak molek-molek kain. Hak temunan tu, hak tubik adalah gerobok. Pakai depan suami, berlubang-lubang kali, kerik lipas. Ni tak betul. Jadi perhiasan untuk di luar rumah. Kain yang jenis kemegahan, mana hak molek sekali, taruh nak bagi temunan tu. Depan suami baju kurung kedah itu ketok kewak kali. Busuk pohon tekak-tekak ni balik kali kolam tubik di luar depan suami. Dah macam mana suami nak sayang? Taruh pakaian hak kemegahan ni sebenarnya untuk suami. Kain hak mahal-mahal, baju hak molek-molek, color hak power-power untuk suami. Nak pergi jalan makan pulut, kain buruk sudah. Tak boleh berhias luar tak boleh. Tak boleh. Lebih pada hak dalam rumah tak. Dalam rumah ya boleh. Gelik-gelik bunga-bunga merah, biru, hijau. Boleh. Luar
kali-kali hak tidak orang bernafsu melihat. Nah, kalau Arab hitam lah ke? Kalau Haji Mekah dia tengok orang perempuan Arab ada bunga-bunga dari dia pakai hitam itu, hitam beletung semua. Tubik 100 hitam. Tubik 200 kan 200 hitam beletung itu. Dalang baru dapat kayang lawa dia. Siapa di rumah dia pun buka hak luar hitam. Baru tubik hak lawa. Nah, maknanya cantik ni untuk depan suami. Baju molek-molek ada spam atas kepala bau. Spam basuh ibu perempuan. Atas kepala bau. Banyak sangat dia basuh pinggan lebih pun atas kepala bau. Nah, supaya jalan ni nampak molek bau dia molek lah. Kalau bau jatuh itu tak comel nampak. Nah, pakai depan suami tu. Ni dok pakai depan bagi bandar pakai lawa-lawa depan suami kemar gantung. Muka pula damak kali. Nah, rambut dah ikat macam putih anak rambut. Nah, dan berhias ia dan membaik ia akan dirinya. Bila keluar baru beriah. Baju hok lawa-lawa, kain hok lawa-lawa, pakai seluar. Dia seluar ni tak boleh pakai seluar, melainkan longgar. Boleh. Kalau ketat nampak bekas punggung haram. Nah, boleh nak pakai ketat nak nampak bekas punggung, tapi kena pakai baju labuh, tak nampak punggung. Bila jatuh baju tak nampak. Nah, dia hak bahaya dikekan di ketingnya seluar, di punggung. Nah, dalam ni Allah Rabbi, kena kerja kita apek pula. Apek kata ni pakai baju ni wajib. Tak boleh pakai baju burung haram. Pakai baju tu apek suruh. Pakai. Suruh jin ketat. Tengok kerja kita Cina. Habis jin ketat. Cina boleh tengok. Cina tak ayah beranak pun boleh tengok anak bini kita. Nah, pak jani cawak 3 inci. Siapa puing terus. Bekas-bekas. Jalan pun nyakit dah sekali. Nak kalau kita berok, tubik tahi dulu. Tak. Budak-budak puang kita. Habis jadi murah nilai. Tak ada nilai dah. Nah, Cina boleh gosok, Cina boleh tepuk punggung, Cina boleh macam-macam hal lah. Nah, pasal kerja dengan dia. Kau nak suruh kan? Dah lengan panjang wajib, lengan pendek haram. Budak kerja, kapi kata lengan pendek, tak boleh pakai lengan panjang, lengan pendek. Nah, bis. Kena tipu mau. Harta habis, maruah habis, anak bini habis, licin habis. Ada benda. Akidah pun rosak, punah janang habis. Membaikkan diri tak boleh keluar daripada rumah. Nak membaikkan diri kerana suami nak balik. Ada kita nak balik di rumah, isteri kita gaduh-gaduh kali mandi pun siap kerana kita nak balik. Ada tak di rumah? Ada tak gitu? Ada. Mana selu ada mari? Yang nak tawak yang mau takut itu semua. Ambil gambar sikit biar nampak. Ada apa nak jawab itu apa? Tubuh bapak. Kesor dia lemah, sorry. Apa lah tekok jawab. Tapi sungguh ni Nabi kat lama dah cerita dia sama dengan puang lama dulu. Tidak ada keluar dalam hati ni. Nah, asal nak keluar nak lawak. Kalau dah mandi. Nak pergi hospital kat orang sakit mandi. Padahal bersyukur apa duduk dalam lift. Nah, nak pergi tengok orang sakit. Bukan laki kita. Di rumah busuk korang sekali. Mandi apa semua siap dengan apa benda dengan minyak wangi pula. La ilaha illallah. Nak kita tengok apa dia? Temun natu. Di rumah tak akan minyak wangi. Bau wudu. Nguat depan apa? Depan suami bau deriang tu. Pakai? Dia gedak weh. Tak nak lebang lah. Nak tidur dawa deriang tu. Nak balik tubik putih deriang. Kau kilau semolok. Dan keluar ia memberi fitnah akan manusia dengan diri. Memang apa bila keluar jadi fitnah. Ni telanjang ni tengah jalan. Pakai ketat ke siapa nampak betul tu. Boleh panggil telanjang. Pakai baju tapi nampak pusat, nampak belakang, nampak lengan, nampak tiok, nampak tok, nampak ketih. Orang panggil telanjang. Orang panggil pakai baju. Manusia panggil pakai baju, agama panggil telanjang. Inilah yang dapat tiket masuk neraka free. Anak dia, anak tok imam, anak ustaz, anak tok bilal, anak mufti, anak tok qadi. Anak AJK surau, AJK masjid. Tengok. Telanjang berlaku. Nah. Golongan yang kedua, calon ahli neraka Nabi kata nisaun. Apa benda ni? Kasiyatun ariyatun. Umat aku yang perempuan, kaum wanita pakai baju tapi telanjang.
Boleh pakai baju gitu. Ini banyak orang duk benar anak pakai baju lengan pendek. Jangan benar pakai lengan pendek. Tak boleh. Kerana orang perempuan yang boleh tengok muka dengan 2 pergelangan tangan saja. Baju lengan pendek. Nah, kita duk sibuk surah, duk sibuk ratik, duk sibuk mengaji, anak buang lengan pendek. Hukumnya tubik rumah, ada mata-mata lelaki yang haram melihatnya, tengok, ayah boleh dosa. 3 kali pakai, ayah dapat gelaran fasik. Kerana biarkan anak. Tu baru lok orang tengok. Lok orang mari ambil pula, ayah dapat naik pangkat bertaraf dayus yang tak dapat masuk syurga dulu. Nah. Betul lah, betul. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, kalau nak dengar boleh beragak belaka dana-dana. Tak kena pula. Mana ni dana? Tak kena. Dah mana nak bini mana gitu. Tak gegih pun. Nah, beki lah. Sikit-sikit beki. Nak banyak lalu, tak boleh. Berat. Nah. Sikit-sikit. Telanjang dia. Depan orang, depan surah. Dulu kalau telanjang itu hotel. Nah, dia hotel dia dah. Uduh perangai uduh itu. Tunjuk perut korang, tunjuk dada korang, tunjuk perut korang. Hotel dia tu. Panggil. Kaki ni kau ni. Bunga raya dia kata. Topak dah. Nampak. Dah pergi buat uduh, kita tengok sajalah. Tahu belaka dia. Pagak ni malam ni. Iyalah, orang lain pun suka tulis juga. Dulu hotel bunga raya. Nampak? Hotel lah maknanya. Perempuan jahat. Dia panggil perempuan sundal. Boleh tengok peha, boleh tengok dada. Lening. Anak Tok Imam. Boleh lihat ada? Tok Imam balik ngadai, sebeh duduk tangan anak dia duduk sembang dengan mak rempik. Dengan bapak dia. Arazek. Mak rempik duduk tamu tu. Anak dia duduk atas rupuk. Cakap walik-walik ada. Kikik. Mana ada benda? Naik tambah gitu. Tu zaman akhir zaman. Dunia sudah akhir dah. Nak mati dah dunia ni. Tak ada apa-apa langsung. Padahal jadi dayus. Membiarkan anak bertemu dengan laki-laki yang bukan pasangan, bukan suami. Jadi dayus. Ad-dayus la yadkhul jannata. Dayus tak akan masuk ke dalam syurga. Gerak kita ni. Betul semula lah. Betul semula. Maka jikalau ditakdirkan sejahtera ia perempuan itu pada dirinya, nescaya tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya perempuan. Dalam hal ini katalah dia pakai seksi-seksi gitu, lawa-lawa gitu, katalah dia tu tak punah dengan sebab dia tu biar hari ni. Orang lain sudah tentu punah. Orang tengok. Orang tengok. Boleh dosa. Orang tu kan tengok kena apa Quran dah ingat ayat. Kena hak dengar jadi dah ingat ilmu. Hak semayang khusyuk jadi tak khusyuk. Pasal apa? Pasal lawan jenis dia jenis yang orang berahi. Tuan kata dah kan, yang paling berahi sekali di antara benda-benda hak comel atas muka bumi ni apa puan? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah jadikan manusia bernama laki-laki itu Tuhan hiaskan nafsu dia seronok kepada orang puan. Tuan ngabar kan? Nombor 1, ada banyak lagi nak sebut belakang tu. Harta benda emas, ladang, kebun itu gini, rumah. Tapi nombor 1, minan nisa. Orang puang tu. Maknanya kalau orang lelaki tengok orang puang, dia akan terlekat pada hati. Kata-kata saya warak, saya kumpulan tarekat, kepala hotok tarekat. Yang warak, yang tak gegih, Nabi dan para Rasul. Dalil sahabat Nabi marah. Tengok kisah Fadlu. Tengok seorang perempuan datang bertanya Nabi, Fadlu ni tengok awet ni comel, dia tengok. Nabi ada sebelah. Nabi pegang kepala Fadlu, pusing terus. Kak pusing tak lain. Nampak? Tu sahabat Nabi, gendong satu unta dengan Nabi. Mana orang rapat Dan kalau naik satu unta dengan Nabi, tak bukan orang rapat. Orang beradong hak mau dengan Nabi, rapatlah tu. Hak rapat dengan Nabi tengok dia awet.
Tu tutup aurat tu. Mari nak tanya masalah dengan Nabi. Pakai tudung, pakai jibat. Nabi perasan Fadl duduk tengok tak ke dia. Nabi pegang kepala. Nabi dah kata pasal tengok ah. Nabi pegang kepala. Kerak buat gitu. Nah, Fadl pun tak kena. Dia ingat tengok alu. Learning punah ha. Kita tengok pakai baju kurung tutup belaka pun nampak muka susah hati kita. Tak, dan ni buka belaka. Pakai tudung, bawah tak tudung. Bawah tak tudung. Tudung di atas saja. Nah. Pakai tudung, pakai skirt ada tak? Pakai skirt. Pakai skirt. Dia pakai scarf ni tudung nampak rambut sikit. Macam-macam fashion. Kalau fashion tali aluh. Aluh tali. Tali baju dalam tu pikul lain pula. Dah kita kata dah ni tali dia pula mek. Ni baju dalam makcik. Mana? Ni baju luar. Ha gitu pula. Tak tanyalah kita kalau tanya. Faham? Kalau tak ada tali langsung, pakai tani saja. Ada apa? Naka buruk terus. Nah, ada apa? Kalau naik bas tu rubah. Dah duduk sebelah dia bas tengok tak dia mau. Pala lokam bas. Tak punah jana orang. Tak usah kata mak rempit tengok orang puan dedak aurat. Tu imam sekendar. Tu imam sekendar tu. Tengok tak dia punya WhatsApp. Bang kunuk mayang kerik. Nah, papa. Jangan main. Bila dedak aurat, maka manusia menjadi jahat. Bila mata melihat, maka hati mencita. Tak boleh hak dedak aurat ni cari hak lain. Nampak? Tapi nafsu telah bergelora dengan sebab aurat telah terbuka gitu kan. Sebab tu guru Quran liwat murid. Rogo murid, cabur murid. Guru Quran kan ngajar muzik. Kan guru piano. Guru Quran cabul murid. Nampak? Pasal apa pasal ni? Tuhan suruh tutup sudah. Bila buka jadi rosak masyarakat. Dia tak rosak, orang lain pun nak. Sudah tutup. Pasal Nabi kata ma'ilatun mumilatun. Dia melihat kepada orang ataupun dia menyebabkan orang terpandang-pandang pada dia. Nah, memang awak tengok lalu ku tawakal ada 3-4 orang lelaki lalu 4 orang pakai seksi-seksi. Orang tawakal tengok belaka. Nah, tengok Maidah tinggal buadang. Tengok tak dia. Tengok jadi rosak. Boleh dosa. Sekurang-kurangnya hati jadi lalai. Takbir bayar masuk. Dalam rokok baca Fatihah. Tak. Salam sami Allahu liman hamidah, salam sembahyang. Jadi pening dia ingat lagi dia. Tak. Sami Allahu liman hamidah wa rahmatullah. Nak. Wah ni aku gini. Kita tengok benda-benda ni. Jangan main. Zuyyina Tuhan kata dalam Quran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadi dihias oleh Allah tak kepada kita kaum laki-laki kasih kepada keinginan daripada kaum perempuan. Dan kerana inilah bersabda Nabi SAW bermula perempuan semuanya aurat, maka tahankan olehmu akan mereka itu dalam rumah. Orang puang ni aurat. Aurat lagi mana pula? Aurat maknanya ma yajibu satruhu. Benda yang patut kita simpan-simpan dan tutup-tutup aurat ni. Tu. Tak ada hajat duduk di rumah. Ada hajat tak apa nak makan, nak minum, nak beli barang, nak beli baju, nak beli barang, tak apa tu hal lain. Jangan bila dia pergi bermain-main, bersia-sia ikut suka hati. Jangan. Nah, walaupun dia kata kawan sekolah, bukan orang lain ayah. Tak boleh. Mereka orang puang belaka ramai. Nah, kita percaya ramai. Itu lain. Nah, tu pun kena ita juga. Kawan-kawan ni lagu mana pasang. Punah habis. Kalau kita lock, pakai punah habis. Dalam internet ni perempuan-perempuan budak-budak Melayu dah ke sekolah. Kalau sekolah ke, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah IPT ke kolej habis. Bertelanjang dalam internet. Nah, saja-saja free dari dulu bayar. Dulu bayar 500, orang ambil gambar 10 pin telanjang, bola internet, boleh 500 ya. Minggu depan ada PT ulang hari pula, pukul 10 pin ulang pin telanjang bogeng, boleh 500 pula. Jadi tak ada apa-apa main sama kawan-kawan. Nah, mu main aku main mu ye telang bubuh pe dalam air, pening kepala apa semua. Nah, pecah aja ambil gambar dengan handphone.
Nah, boyfriend dia pun masuk dalam internet. Ada apa free boleh tengok. Berjoget, tengah tidur, tengah berok macam-macam meseng. Nah, ni semua orang Melayu belaka. Pasal apa? Daripada tak ada agama. Daripada keluarga yang tidak menekankan agama. Nah, ada juga keluarga beragama tetapi ikhtiar kita dengan beragama. Bila beragama, maka apa benda ni peratus nak jadi rosak itu agak berkurang. Nah, maka banyak sungguhnya perempuan itu bila keluar ia kepada berjalan, maka bertanya banyak oleh ahlinya, ke mana engkau hendak pergi? Maka jawab, aku hendak pergi lihat akan orang yang sakit. Tu lah buah dia. Nak pergi mana ni? Jom ni, nak tengok orang sakit. Lalu dia kata apa lah? Nak tengok orang sakit. Kalau suami kata sagi lah, tengok pula cawah dia muka. Nak sagi lah, masak catuh dia muka. Tak sagi lah, habis lah. Masuk dalam bilik, pedekung. Anak nangis, sepak anak mesti ketang anak. Faham tak? Habis. Nak marah kita tak benar. Ni jenis apa lah. Dah nak kata mana? Jenis bengkok. Jenis tulang hok rayak dah. Daripada tulang Nabi Adam yang paling bengkok, diletak daging, letak dengan orak, letak dengan lendir, dengan darah, tiup roh, jadi Siti Hawa. Nabi pesan, kalau mu tebeng-tebeng sangat larang belaka, tak boleh patah rayak. Nampak? Kita tak boleh tebeng kan? Tapi jangan lok, kau belok. Lawang patah jadi cerai berat. Maknanya segala tuntutan orang perempuan jangan kita turut semua. Dan jangan kita halang semua. Tak, dia mesti turut attack dan lawang attack. Lawang mana jangan ikut attack. Jangan turut belaka, punah jahanam itu. Orang puan kalau nak beli barang, nak beli belaka. Tunggu. Pergi kedai semua nak beli. Dia tengok kain latih pasal baru. Ni molek bang. Abang lenggok tengok 499. Nak tunduk semula. Abang kata sah ni tak molek. Waktu nampak molek tau. 45 riyal. Lelaki dia liar kau. Dia tengok bini dia pegang hak mahal. Nak dia pegang hak murah. Dia pasal jangan. Ai tengok ni lawa. Hak biru ni. 49. Tak. Hak ni ya bang. Orang puan liwat dak kita tahu dak tu lelaki keteku. Tapi tak boleh ikut belaka, jangan makan belaka. Fa in tuki maha kasartaha, kalau kamu duk lawang sangat, nak suruh betul, jadi patah. Makna kita nak suruh isteri kita betul macam dalam kitab ni kata, tak boleh. Tak boleh. Dia ada belok kot sikit bahasa dia. Nak suruh betul macam dalam hadis dia pesan ni, jadi patah dia. Tak boleh nak buat. Dah nak pergi dah. Bini tu ustaz, bini tu guru, bini Nabi pun lawang Nabi. Pernah minta naik mak pun ni piti belanja dapur. Nyepakat musyawarah belaki isteri Rasulullah. Tak. Jadi buat persetujuan minta belanja dapur lebih. Wang saku nak lebih. Nabi mana ada piti so naik gaji. Nabi kata ginilah, kalau nak piti banyak, nikah dengan orang lain lah. Buat kat cerah lah mu belaka. Tapi kalau mu sanggup sabar lah ni, mana mu akan bersama aku dalam surga. Nabi boleh kata gitu, kita kata gitu. Boleh apa mu? Aku nak biti cukup ni 3-400, nak makan kedarah pun tak cukup. Berapa orang? Lenin tak kalau tak ada 1,000 tak senyum muka. Sebulan habis 1,000 baru hawa-hawa nak mani. Tak comel mani lagi. Baru hawa-hawa nak mani. Tambah sekali ganda lagi baru mewek. Tunggu berapa orang? Melebong nak lalu. Kalau dia senyum kita tak? Ada tu. Jaga-jaga. Kita balik biasa tak senyum tau. Hari tu berkelekek kali. Ada tu nak kena bau tu. Tak? Kena berhati-hati lah. Bukan hak dengar surah ni kat lain. Faham? Ada hak tu. Sekali muka tak macam ni. Kalau kita balik tak bangun, tak tunggu depan muka tangga. Hari tu tunggu dengan senyum manis dengan apa semua. Ada tu. Kalau tak nak biti, nak mati tu. Tak boleh. Biasa nak biti, dia tahu kita boleh biti. Dia tahu dua ni. Suat khabar keluar, khabar. Gaji pun dia tahu. Dia telefon cepat tau. Dia buat pada. Dia kata hari ni boleh gaji tak? Dia tanya. Boleh dah hari ni. Siap sekarang. Dia senyum. Abang balik. Abang balik. Tak ada apa. Sekarang mampu 800 abang balik. Just bomb tu nampak gitu. Nak kita tengok orang sakit atau aku nak mengikut akan jenazah. Nak kita tengok orang mati tu
Oh, nak tengok orang mati ni, pakai baju comel tengok orang mati. Dah kata mati dah, kat mana nampak kita? Kita pakai baju dari daging tu apa dah? Mana orang nampak? Dia mati dah, tudung dengan kain kau. Oh, pakai lawa. Bukan nak tengok orang mati, nak menunjuk-nunjuk sama-sama orang nawak, sama-sama pakai lawa. Nah, pakai baju sulang, aku pakai baju bunga, tumit tinggi orang mati. Pakai kasut tumit tinggi. Nah, pergi kat orang mati dah, hak nawak lelaki pula tengok sama-sama ya. Mu tengok aku tengok. Ni boleh orang nak turun jenazah diikat aku ikat. Dah orang pikir sampai atas lampu, dia pun tubik. Tubik 20 orang. Allah kepala aku ikat. Nak tengok kita waktu turun jenazah. Dah orang mikir orang lelaki yang dia waktu tubik muka dah bicu-bicu belaka. Dah lenggok tak kerja, gelosor mayat tak tanah. Nak tengok tak kerja. Allah kacau ke puang. Tak boleh majlis-majlis jadi kacau. Orang mayat-mayat lari tak lari tengok. Bodoh. Dia tahu si mati. Ingin baca yasin apa tak ada hal lah orang lelaki tak ada. Dah pas mayat-mayat siapa? 2 3 40 orang tau. Naik tahu rumah tak lari. Hidup dia ni dia hang ada kata imam. Ikhli tengok mana sen kan. Kita nak semayang-mayat. Semayang-mayat ni nak juru hara. Kalau tak juru hara, macam mana tak ada pacok nak ampun dosa guna mayat. Nah, dah kita naik tak lari. Dia lari tepi dinding. Ada 5 orang duduk tepi dinding. Pak bicu, pak tani kuning, pak birani merah, pak mulut congak, macam-macam macam. Nah, ada sama kalau mayang mau macam ni. Kalau habis bila ada 2 orang duduk kat bicu bilik. Dah kita semayang mai tengok tak dia, tak imam. Rokoknya tak imam. Allahu akbar. Jeng. Tu kacau. Dah buat apa yang nak lari dia buat apa? Ada amok pusing tu. Nah, Dia jadi nak masuk bok tu apa? Dah orang naik dah. Tuan rumah pun dah ambil air apa masuk air orang mayat-mayat ni, mana naik ni. Tak ada apa. Ambil masuk dalam apa benda ni orang nak sembahyang tengok muka mu. Macam muka dia lawa kan. Sengih. Sampai kubur dia. Kita duduk atas fikir nak baca telkin mai duduk depan. Ni kita baca asyam duduk depan. 2 3 orang nak dara. Nak tengok. Apa dah ingat telkin nak wujud tak baca doa iftitah. Aku tu nak tak pun ni telkin ni. Duduk tengok ke dia. Allah banyak pun no. Nah, tu kita tu. Pak abi-abi warak. Orang lain tak tahu kan. Maka sentiasalah perempuan itu menyesatkan oleh syaitan hingga mengeluarkan ia akan tangannya. Sampai syaitan pun menjamah perempuan. Bila keluar berhias diri daripada rumah, syaitan mendongak sehingga menjamah dengan tangan. Syaitan pun nak jamah. Orang lain tak sekira dah. Mana ramai orang mencita-cita. Ada peluang rosak orang puan ni. Lagi seksi bakal, lagi dedah, lagi cepat rosak. Kalau tak rosak, orang lain sudah rosak. Malam ni turun dia. Sini ada dah ni. Belakang kalau lapangan terbang, Tok Jemaah ni patah. Kalau bandar, malam ni malam semalam lah. Semalam malam Jumaat. Semalam. Ini pun ada lagi, malam satu pun ada lagi dah. Patah batu buruk dekat atas kursi kapal layar. Berpuluh-puluh pasangan berpeluk cium. Bukan duduk dekat-dekat dah. Duduk dekat-dekat ni tak ada dah zaman dulu tu. Out of date tu. Ni pesen cium depan orang ramai pula. Dia tengok. Sini sekarang berpeluk-peluk di mana? Di siang hari di sekeliling masjid kampung. Siang hari lah ni. Berpeluk cium. Nampak? Nak kata nikah tak pernah sabar. Pasal budak-budak. Atas baku tu, bawah baku ni, biar batu ni, celah getok, biar masjid, macam-macam macam. Orang tu di Kuala Lumpur, dia peluk depan orang ramai. Dia peluk depan orang ramai. Itu orang larang lah dia. Tak baik ni buat gini depan orang ramai ni. Dia pun beri handset, dia kata pinjam telefon saya tak apa. Mu telefon tu hang. Mu tanya dia, ni kata kat ni. Oh bisa. Dah kita nak kata kau ni kalau kata gitu. Mereka gomoh lalu tak boleh tepak orang. Tepak awak. Gitu bisa dia ni. Jawab apa kau? Dia kata mu dalam telefon kau tu hang. Mu tanya kat ni dia kata. Kata hak datang. Nak kata benda Kuala Lumpur.
Punah. Dalam LRT ni dia pasal pakai skirt. Skirt tahu tak skirt? Skirt bukan baju, bukan seluar lapuk. Kain sekat kan? Seluar sekat. Ni apa kain hak jenis sekat ni? Skirt, faham tak skirt? Tahu skirt? Tahu lah. Lepas tu tak akan luar dalam. Duduk dalam star, dalam RT, dalam putra. Dia kursi ngadak, mu tengok aku. Dia buka pula kaki dia. Nah, dah kita wayang free. Mana? Kalau guna tiket malah kau nak beli tiket. Pasal gitu pula. Ramai tak ramai lagi, tapi kau ramai. Tak. Gitu. Telinga ni ping orang boleh lapis budak. Nak jujur ni. Jujur macam buka pokok. Faham tak? Siap dengan pelapung. Atas hidung ni tindik, atas lidah. Betul dah pakai skirt, nak pakai. Orang duduk dia pun kakek. Pasal gitu. Dah kalau orang Terengganu tak boleh tengok, rebos situ dia. Faham tak? Nak stesen turun stesen lain, nak turun stesen lain, faham stesen lain. Nah, ni pasal gini. Kau punah sama. Dan sabdanya pula tiada menuntut dari perempuan dengan kerana Allah Ta'ala dengan seperti bau duduk ia di dalam rumah atau berbuat ibadat ia akan Tuhan dan mengikut ia akan suami. Tak ada lah. Kalau nak selamat duduk di rumah perempuan. Mereka ada hajat. Cari makan tu lain lah. Belanja anak-anak. Janganlah dia suka sangat bersia-sia sangat. Bukan salah bersia-sia. Dia galak dia apa. Nah, jadi gosok. Yang sebenarnya bersia-sia, berehat-rehat ni tempat peranginan ni untuk orang berkeluarga. Tak masuklah masyarakat ni bukan hak berkeluarga, hak tak ada nikah kahwin, tak ada surat nikah tu. Padang dia duduk birah patah. Dia jenis duduk patah-patah ni berkeluarga, bawa bini bawa anak. Faham? Tak ada. Tak apa pasangan. Tak ada surat nikah. Tak nikah lah semua tu orang ramai. Tujuan buat musim kereta api musim bakal tiket 2-3 riyal untuk anak-anak orang, keluarga. Baru dah jadi salah. Dan ni dah budak. Buang musim hak tua naik. 30 tahun, 28 tahun tu dah naik. Nah, dah budak beli tiket 3 riyal dengar tepi buang. Dan sekali bertiba perbawa ke jundang. Besar-besar mana ni? Besar-besar pada gorila. Nah, dah budak cek mana boleh naik? Apa tak panggil? Itu batu hiburan ni jadi salah. Disalah gunakan. Dan mengikut ia akan suami. Duduk di rumah lah ikut suami. Duduk di rumah sampai masuk semayang. Semayang ngajar surah gitu kan. Nah, janganlah benda jadi siapa macam orang datang. Nah, ni macam orang datang. Dia alang-alang pergi pukul 12, pergi depan setakat pukul 12 malam. Hak ni tak kening 2 ekor, hak ni tak kening 2 ekor, hak ni rambut kuning, hak ni rambut merah, hak ni rambut macam watan nyapu, macam-macam mesin. Yang ni tubik kat kedai sini, ni tubik kat kedai keling. Hak ni sini mari ambil dengan kacik, ni keling mari atas dengan lori tanah. Macam mesin. Dah mana harga diri kita sebagai pahlawan Melayu? Ada. Tu, dulu kalau zaman hantu boleh gitu. Bangsa asing boleh ambil anak kita sebeng kali aku. Boleh? Boleh. Jangan kata tak Melayu hilang dunia. Melayu dah hilang, batu hilang. Dah tak ada benda-benda dah, kita tak rasa apa-apa. Tak rasa sedih, tak rasa duka cita, tak rasa geram. Mesti kena ada benda lagu tu. Anak bangsa kita, hak puang pula, hak telinga pula, habis dipunahkan oleh pendatang-pendatang dengan bayaran yang sedikit, jeng habis. Tak rasa benda ada benda. Kena ambil berat dalam benda lagu ni. Ni kaum kita kan. Tak usah kata hak Islam, hak Melayu tu tak betul dah. Rasa kasihkan kepada kebangsaan ni tak ada dah. Punah habis budak-budak puang. Punah jadi punah habis. Habis masa sekolah, masih bergalak pula. Nak kerja sendiri. Nak kerja mahal-mahal, tak ada apa pendidikan. Kerja tu 300 bulan. Kedai kasut dah apa. Tokai kata ambil kasut, tunduk dah. Pakai seluar jeans, seluar baju pula cek. Wah, bang ni tokai. Kita bela juga anak puang, tokai tengok. Pagi petang. Boleh tengok. Suruh pakai ketat. Dia buat hukuman. Dia buat peraturan pakai baju. Kalau Kuala Lumpur tak benar pakai tudung, tak benar semayang, kerja tak benar semayang. Suruh basuh anjing, macam-macam basuh anjing. Boleh ada. Ni. Agama hilang, bangsa pun hilang, moral nilai kita pun hilang. Tak, yang tinggal hanya nama sahaja. Kalau Imam tinggal belang, kita tinggal nama yang Melayu. Dan adalah Nabi SAW itu bersabda, adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu? Wallahu a'lam.
Tiada beberapa soalan. Apa hukumnya orang kafir dijadikan anak angkat? Soalan ni ambil orang kafir buat anak angkat. Hukumnya yang masyhur pendapat mazhab Syafi'i adalah halus. Tak ada salah sebab bawa anak angkat ni maknanya bukan maknanya kita apa benda ni kita ikut agama dia, tetapi lebih mudah dia akan ikut agama kita. Sebab itulah dibenarkan orang perempuan yang kitabiah Yahudi dan Nasara yang perempuan berkahwin dengan laki-laki Muslim. Kita ni orang lelaki Islam boleh kahwin dengan orang perempuan Kristian, orang putih itu ataupun Yahudi itu, orang perempuan boleh kahwin. Tujuannya supaya dapat tarik dia kepada Islam. Maka kalau kita boleh jadi dia anak akak kita ambil kesempatan dia tarik dia kepada Islam. Nampak? Tak ada masalah. Tapi yang apa yang tak ada khilafnya anak akak orang Islam lah daripada orang Islam. Tapi biasanya orang kafir berlaku juga. Sekarang ada berlaku di tanah Arab, dia ambil anak orang-orang kafir menjadi anak akad orang Islam. Akhirnya besar menjadi Islam. Boleh? Dah? Yang tak bolehnya anak orang Islam beri orang kafir gula, beri orang kafir didik dan sebagainya. Banyak sekarang berlaku. Ni terbalik. Anak orang Islam tapi atau tadika kafir, sekolah kafir, sekolah konven tu sekolah Kristian. Nak? Sekolah konven Saint Methodist itu sekolah Kristian, sekolah yang asas daripada gereja-gereja. Sekolah tu didoakan oleh padri tiap-tiap tahun. Sekolah tu. Nah, kalau di bandar-bandar ni ada tadika Saint Teresa. Itu haram, dosa besar dia tu anak. Tapi orang Melayu jujur dia tu. Tadika Saint Teresa depan sekolah menengah apa benda ni? Korea. Depan sekolah menengah Korea tu ada kedai restoran Selamat. Belakang tu tadika Saint Teresa. Saint Teresa ini nama padri besar yang sangat berjasa kepada agama Kristian. Nah, yang ada dua diberikan kepada dia, dibenakan dengan sebab kematiannya dua gereja yang besar di India. Nampak? Saint Teresa, Mother Teresa tu kan. Habis dia tu. Nak Melayu saja. Lepas tu jaga, kita kena jaga apa benda ni? Tadika yang pro sekolah ni, pra sekolah ni, seperti tadika matematik, tadika bahasa Inggeris, tak, jangan beri daripada yang dikelolakan oleh orang kafir. Hukumnya haram, tak boleh. Mu nak jadi akademik tinggi, mu nak eksekutif tu bab lain, tapi orang Islam saja yang dibenarkan mengatur kurikulum pendidikan anak kita. Orang kafir selama-lamanya tidak akan reda siapa anak kita menjadi rosak. Kok mana pun itulah yang mereka akan buat. Kalau orang Kristian akan cuba beri minum holy water. Kalau orang Hindu dia akan beri minum air daripada batu kif, air kuil yang telah dijampi. Itulah pakatan kafir kepada kita. Tapi kita ni tak sedar. Tak, bila orang nasihat marah. Jangan atau sambung belajar di sekolah grammar. Kerana keuntungan daripada bayaran sekolah grammar nak disumbangkan kepada gerakan Kristian se-Malaysia. Kerana dia ada pengurusi Kristianisasi Malaysia. Nah, jangan bermain badminton dengan dewan dia. Nah, ni kita tegak. Bukan marah main badminton, marah main dewan lain lah. Nah, dewan lain berlambak lagi. Dewan apa baru buka ni? Dewan Dr. Sulaiman. Boleh lah main situ. Ni orang kata Kristian dah. Nah, ada pula atas surat ke kita, dia kata salah ustaz doktor kata. Molek dia kata. Guru dia baik dengan saya, baik bapak berdiri. Siapa dia kata baik? Kita pula dia kata doktor. Kasih bagi itu semua kepada bapak Kristian. La ilaha illallah. Bolehkah kita makan biskut berbentuk binatang? Berbentuk binatang. Nyak tak dia makan biskut. Dah kalau gaji tak masuk lagi memang makan biskut. Contohnya biskut teddy bear. Itu dia teddy bear. Pandai dengan dia betul. Barangkali kindergarten juga ni. Sekolah konven juga ni pandai. Dia kata makan biskut bentuk binatang. Seperti teddy bear ada kan jual biskut ni bentuk macam kartun tu lah. Boleh makan ke tak? Boleh makan. Tidak bolehnya buat perhiasan tak boleh.
Kerana betul-betul bernyawa gitu dihias di dinding-dinding, dihormati oleh orang, tak boleh. Yang boleh dimakan. Ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh boleh dimakan. Nah, kerana bila kita makan kita tak muliakan dia. Kalau kita memotong kuku yang panjang dalam keadaan berwuduk, perlukah mengambil wuduk yang lain jika ingin bersembahyang? Apa pula? Dia kuku panjang. Lepas tu dia ambil wuduk, lepas ambil wuduk nak sembahyang, kena ambil wuduk lain, tak payah. Apa nak dua kali wuduk pula? Kuku panjang sah, tetapi kenakan air di bawah kuku tu. Jangan cucuk ke atas ni saja dah kuku panjang, cucuk ke atas, ada bawah kuku kena air tak kena. Bila kuku tu keluar daripada daging jari ni, dia panggil zahir. Maka tu wajib sampai air. Adapun kalau kita kerat pendek ni, maka hak sama air dengan daging ni, mula kita tak wajib sampai kering cikah daging. Itu tak wajib sampai, dikira batin. Jadi kalau dia lebih daripada daging, dia tak sentuh dengan daging, dia kosong. Dipanggil zahir. Bila zahir, bawah tu kena sampai air. Jadi bila kita ambil wuduk, kita basuh celah tu. Hak kuku panjang lah. Bila basuh dah celah kuku ni, sahlah wuduk. Bapa nak wuduk sekali lagi dah pula. Faham baik. Cuma kita nak dengar kuku panjang. Kalau pendek, sama air dengan daging ni, hukumnya sunnah. Nabi sama air dengan daging, dia gunting sama. Kemudian keluar panjang daripada temu daging ni, tapi tidak melebihi daripada ruas jari. Keluar gini tak, tapi tak sampai ke ruas jari ni, hukumnya harus. Lebih daripada tu makruh. Lebih pada ruas jari ni, panjang itu dah makruh. Lepas tu panjang sampai orang tengok jijik, haram. Haram lah pula. Orang tengok takut. Nak pegang cok ayuh. Cok ke ni? Dia kekek lah tu. Baik. Saya kalau hendak ke surau ada kuliah, saya tutup awal sedikit perniagaan. Bagus kan? Kalau tempat kuliah jauh lagi awal saya tutup. Itu kan borok. Biarlah dia berani biasa berakhir mengarang. Tapi emak saya kata, kalau tutup awal, masa saya tutup lah masa orang ramai. Mak dia pula kata, masa mu tutup tu orang ramai. Dan pada hari Jumaat je nak cari duit lebih pun, hari lain kurang dah. Nak hari surat ni kau. Saya jawab, bahagi samalah dunia akhirat. Dunia dapat dah sikit, jadi akhirat kenalah dapat juga. Anak jawab. Jadi anak pada mak. Kalau tak dunia saja akhirat tak dapat terus, itu saja saya jawab. Mak saya kalau jawab lebih-lebih, walaupun dengan cara yang baik, dia kata saya nak ajar dia. Jadi macam mana saya nak mengatasi masalah itu? Jadi betul dah. Dia panggil mengajar lagu tu. Betul dah. Bukan nak mengajar mak. Dan memang pun boleh anak tu ajar mak, tak salah. Yang tak boleh derhaka kepada mak. Ajar dibenarkan. Nampak? Dibenarkan. Orang tu porak dia boleh mengajar usul. Usul ni orang yang atas dari kita. Kalau kita anak ni porak, mak kita asal. Kalau mak kita tu dengan tuk pula asal, dia porak. Mengajar boleh, memberitahu benda yang betul boleh. Seperti mana Nabi Ibrahim memberitahu perkara yang betul kepada ayah dia. Ayah dia kerja waktu rekom. Nampak? Ayah dia kerja. Ayah Nabi Ibrahim kerja waktu rekom. Jual seminggu. Mana hebat dia. Jadi Nabi Ibrahim pun khabar lah. Begini tak betul, begini, bini Tuhan ni bukan Tuhan betul begini. Tak deraka Nabi Ibrahim. Tuhan tak marah, bahkan Tuhan puji. Tak salah dah. Marilah jual. Marilah apa benda ni. Dengar. Tutup awal kerana ada orang nak mengajar begitu gini. Bila mak kata, kalau tak tutup boleh banyak sikit, jawab ke dia, tak apalah mak nak cari akhirat sikit. Tak panggil deraka. Suara kita tak perlu tinggi, mak kita kan. Tapi poin kita betul. Sama ada dia setuju atau tak setuju, itu masalahnya, ini kebenaran. Mak dia kata, aku tak reba, mu kata gitu ke aku. Tak ada kan. Pasal kita kata benda yang betul. Bukan kita jengkau kita apa. Gini mak saya nak cari akhirat sikit. Dah dunia boleh. Dah daripada tadi yang jual. Lepas tu dia tak suka, dia marah, dia kata deraka. Tak ada deraka. Betul tak kita kata tu? Bukan kita jengkau dia. Jadi orang tua ni bukan mesti orang tua betul lah ke. Bukan mesti budak tu salah sama. Ada kalanya anak tu betul. Mak yang derhaka kepada Allah. Anak tidak derhaka kepada mak. Jangan kita nak gunakan kesempatan kita ni sebagai ibu bapa betul sama. Jangan. Ada kalanya kita ni salah.
Bolehkah terangkan sedikit maksud kalimah subhanallah? Sedikit je dia nak. Subhanallah. Subhanallah itulah satu kalimah apa benda ni, tasbih yang dikenali sebagai namanya tasbih. Yang dipernamakan itu subhanallah. Kalau orang mengaji nahwu, dia menjadi sebagai satu apa benda ni, mafhum mutlak yang idafahkan kepada lafzul jalalah, yang dihazarkan akan fi'il. Asalnya usabbihu subhanallah, aku bertasbih, aku mensucikan akan sebagai mensucikan akan Allah sebenar-benar suci. Kalau usabbihu Allah, aku mensucikan Allah. Tapi kalau usabbihu subhanallah, aku mensucikan Allah sebenar-benarnya. Mana sesungguh-sungguh suci daripada segala kekurangan dan segala kecacatan dan kecederaan yang tidak layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Direngkaskan jadi pendek, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Asalnya maknanya aku berintikad, aku yakin dan aku termasuk dalam golongan yang mensucikan Allah daripada tuduhan-tuduhan yang tidak layak, daripada kekurangan, daripada beranak, daripada lemah, daripada kalah dengan segala-galanya, daripada tidak mampu memberi rezeki, daripada segala perkara yang tidak layak dengan kebesaranmu. Maka aku sucikan belaka, mulah yang maha suci daripada segala benda yang tidak bernasabah dengan kebesaranmu. Maka dipendekkan cerita, dipendekkan lafaznya jadi subhanallah. Sebab tu kata subhanallah tamla'ul mizan. Sekali sebut subhanallah ataupun alhamdulillah memenuhkan neraca timbangan pada hari kiamat. Kerana maksud terlampau banyak. Kalau nak lebih lagi subhanallahal azim. Boleh hidup saja walaupun bacaan itu tidaklah ditentukan pada masa-masa yang tertentu, tapi boleh hidup saja subhanallahil azim atau subhana rabbiyal azim, kata gitu. Ini kalimah-kalimah tasbih yang menjanjikan pulangan yang begitu banyak. Kemudian hak ni dia ambil artikel yang tulis oleh Dr. Asri. Tak tahu soal apa mana. Jadi Dr. Asri kata babi tidak najis. Babi tidak najis ni adalah mazhab Syafi'i. Nampak? Tidak ada dalil dia kata. Najis babi ini kena basuh 7 kali sebagaimana anjing. Dia kata inilah pendapat yang apa benda ni? Inilah pendapat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, katanya Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Jadi kita jawab bohonglah. Bohong. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, anjing dan babi adalah najis. Babi adalah najis mughalladhah sebagaimana anjing juga. Jadi kenyataan dia inilah pendapat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, yang paling sah dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini adalah perbohongan daripada Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Ini bohong mereka. Ini nak mempergunakan kita orang-orang kampung yang tidak kenal dalam fiqh muqarrar, perbandingan fiqh-fiqh dalam kitab-kitab besar, dicampur adukkan, nampak? Dibohong fakta-fakta macam lepas-lepas lah, banyak bohong, maka jangan terpedaya dah. Dan telah keluar dah kan daripada mulut para pemimpin kita, jangan terpedaya dengan mufti seorang ni. Banyak agenda yang dia bawa untuk mengalahkan kita, untuk menenggelamkan kita. Untuk menghentam ulama-ulama, bukan saja ulama-ulama haraki, ulama-ulama ilmiah pun dihentam, ulama pondok dan sebagainya. Habis kitab-kitab pondok disuruh bakar balik, tuk-tuk guru pah dia kata terima Syiah belaka, bawa ajaran sesat. Ni orang ni orang yang sama ni. Orang ni sekot. Nampak? Tak akan serban ni, akan sakot tinggi. Dah tahu hairan sangatlah. Jadi kalau nak tahu fik perbandingan seperti ini, memang luas masalah ni ada, memang berlaku khilaf. Baca ngaji sendirilah. Ngaji sendiri. Banyak kitab-kitab mazhab yang besar-besar, baca sendiri. Kalau kita tak anda nak baca kitab-kitab Arab yang cerita tentang perkara seperti ini, dah tak sabar perkara macam ni. Dia tak ada lah kitab Arab dah ke dalam anda tak sedap faham masalah lagu ni. Ini masalah besar-besar lagu ni. Yang rawami yang boleh memberi salah faham kepada orang awam. Tentang orang awam, beramah nak pakai sudah. Dalam anda pandai cari kitab sosok baca ni, jangan tengok soal apa. Ambil daripada ulama-ulama. Ambil daripada kitab-kitab yang muktabar. Dia begitu. Bagaimana isteri nak nasihat suami supaya tegas menjaga anak sekiranya dengan cara menasihati dengan baik tidak diperlukan oleh suami. Ni nak jaga anak, cara dah suruh ke anak.
Isteri dah cakap nak kata dah. Tak jadi apa juga. Pelembut hati dia dah. Cuba pelembut hati. Yang pertama doa. Yang kedua solat hajat. Minta ada orang pandai solat hajat. Tak. Buat air apa semua. Minum. Banyak ikhtiar lagi. Banyak ikhtiar lagi. Patut cari orang-orang yang dia segan. Yang dia malu. Tak. Nasihat kepada dia. Akhirnya kalau tidak dipedulikan juga. Kita kena nak nekat dah. Tak apa. Pergi jabat agama. Tak, dia jabat agama dia akan panggil suami, beri kaunseling dan sebagainya. Tak, diberi tunjuk ajar dan sebagainya. Dah keras kepala sangat. Tak, kita ada keluarga juga. Sebab tu kita ni kalau ada keluarga kita ni perempuan, suami dia tu maknanya buat benda yang tak betul. Tak, maka kita kena beri pertolongan lah. Tak apa benda-benda lagu tu. Ni tak mau cara dah adik kita ni pepak terajang dia lelaki pun masing-masing abang nak kata apa. Nak, pergilah tolong, bukan tolong nak cari rumah tangga orang, nak minta tahu kebenaran. Nak, apa guna ada keluarga. Jadi payah nak lagu tu.